Itu negara-negara yang saya boleh sebut lah. Ada negara yang minta saya pergi ceramah, saya tak mau pergi. Amerika memang saya tolak. Saya tak mau pergi. Apa yang saya dapat bila saya berjalan ni tuan-tuan? Rezeki yang berkah dan berlimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Kadang-kadang saya dapat tak tenang. Taswirah dari saya dapat tak tenang. Kazim Alias. Mari kita isi borang bersama-sama. Let's go. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Tuan Guru Official. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman Islam, rezeki yang halal dan thayyiban, rezeki yang barakah dan berlimpah. Sahabat channel Tuan Guru Official, tidak membuang masa, jom kita simak ceramah dari Ustadz Datuk Kazim Alias. Semoga bermanfaat. Kita simak bersama-sama. Let's go. Lagi borang dekat pegawai tu, this way sir, this way apa pula hang ni? Oh, this way, depa this way sir, please hop on your luggage sir. Okay, what's this sir? Saya kata biscuit, marga no biscuit ka, biscuit Mary. What's this sir? Oh, this is runding. Sorry. Pardon, serunding. Saya kata, is make from ikan bilis. Sorry, lagi dia tak faham ikan bilis entah. Masuk tu pun susah. Belum masuk anjing dia lepas. Dia bawa anjing, dia menghidu kita. Kita duduk beratur, anjing duduk main kat beg kita, main kat kaki seluar kita. Nak jegil mata ke anjing, takut dia menyalak kita. Tapi saya tak salahkan dia orang. Itu adalah undang-undang dia, yang hampir negara dia buat apa. Tapi saya baca doa. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Udah. Anjing tu bodoh jalan. Kesian pula tengok anjing tu tuan-tuan. Tuan-tuan, bila kita balik ke Malaysia, turun saja ke LIA, hati jadi seronok. Selamat datang ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Waktu sekarang ialah jam 3.40 petang. Kita telah mendarat dengan selamatnya. Berhati-hati ketika mengambil bagasi di atas. Nampak tu. Bila dengar saja tu tuan-tuan, rasa Allah seronoknya. Walaupun kita balik pada Mekah, walaupun kita buat umrah, bila sampai ke lain tu, ya Allah, seronoknya, ya Allah, tenang azan. Hak negara lain yang kita pergi duduk tepi jalan ni, tuan-tuan, bunyi hon 24 jam, lemahnya aku. Tuan-tuan duduk di Filda ni, hon pun tak dengar, tuan-tuan. Kita duduk dalam masjid, azan boleh kuat, qomat boleh kuat, baca boleh kuat, kita rasa tenang. Ada negara yang saya pergi tak boleh azan, tuan-tuan. Hari ini kita buat ceramah di Padang. Mana ada tempat lain, tuan-tuan, yang buat ceramah di Padang? Indonesia kau boleh, tuan-tuan. Saya pergi ceramah di negara Arab, tak boleh, tuan-tuan. Sekali saya ceramah di negara Arab, yang boleh buat di dataran macam ni, itu pun saya buat dalam kedutaan Malaysia. Dalam pagar dia, boleh. Tak campur di luar. Berkumpul 4-5 orang lagi dia main. Kereta biru dia main. Walaupun ceramah agama. Tak? Tapi kita kena bersyukur. Tenang. Sebab tu bila saya fikir-fikir, saya tak mau lah pergi ceramah di luar negara, tuan-tuan. Pening kepala. Dia bukan budaya macam kita. Budaya kita, buat ceramah di Padang, buat ceramah di masjid, buat ceramah dalam dewan, buat ceramah di pejabat kerajaan, buat ceramah dalam kilang. Depa setengah negara, tuan-tuan, nak senayang pun tak lagi. Saya bagi pasport
Assalamualaikum Ustaz Kazim. Waalaikumsalam. Ada ceramah Ustaz? Ya, ada ceramah. Bompang duk cok. Ustaz, tanya soalan. Saya tak bertudung. Ya, tapi bila saya balik, saya bertudung. Di pejabat saya tak boleh solat. Balik rumah saya qada. Apa hukumnya Ustaz? Peraturan bekerja tak boleh pakai tudung. Peraturan tak boleh semayang. Nanti balik rumah saya semayang zuhur. Habis ofis masuk kereta pakai tudung. Berdosakah saya Ustaz? Saya nak jawab apa tuan-tuan? Saya nak kata apa? Saya kata you have a mufti. So better you ask him. That's your country. Nak kata apa? Nak kata apa? Kita nak cakap tu pun takut. Saya setelah cakap ke tak boleh masuk pula. Berapa banyak pengalaman saya pergi berceramah tuan-tuan di luar negara. Yang terbaru tahun lepas. 3 jam saya kena tahan. Dia check handphone saya. Dia check Facebook saya. Nak pergi ceramah. Saya kata aku tak mau pergi dah. Tobat lah aku tak mau pergi dah. Susahnya tuan-tuan. Sebab tu kita bersyukur adanya tempat macam kita ni. Cuma janganlah kita bertelagah sama-sama kita. Kerja nak bergaduh tak habis-habis. Akhirnya tak jadilah sejahtera. Kenapa kita tak sejahtera sekarang? Sila berhenti, ceramah dah tamat. Oh, insyaAllah. Kenapa yang kita hari ni rasa tak sejahtera? Pergi masjid tak seronok. Pergi kedai kopi tak seronok. Pergi kenduri kahwin tak seronok. Majlis kematian tak seronok. Mai ceramah pun tak seronok. Jawapan dia sebab kita tak bersatu hati. Kita tak sepakat. Bumi dah baik. Semua baik dah. Cuaca baik. Udara baik. Alam baik. Tuan-tuan, di negara lain tak ada macam kita. Ada hutan. Ada sungai. Ada biji. Ada sawah. Ada ladang. Ada tanah. Ada negara lain tuan-tuan. Setengah negara dia pasir. Nak cari sungai macam kita ni tak ada. Nak cari udara panas sejuk sepanjang tahun tak ada. Dia orang boleh main solji sungguh. Kena pergi luar negara pula sejuk. Kita sekarang elok semua tuan. Tapi kenapa yang kita rasa tak sejahtera? Kerana adanya perasaan benci membenci sesama kita. Perasaan tak suka sama-sama kita. Perasaan menyampah sama-sama kita. Sama kiblat, sama kitab, sama Nabi, sama Tuhan, sama agama. Sama Ramadan, sama 1 Syawal, sama 6 hari Syawal. Tak lama lagi sama Raya Korban, sama bertakbir. Tapi hati tidak sama. Tapi jiwa tidak sama. Inilah yang menjadikan kita tak seronok. Pergi ceramah, tak seronok. Ustaz ni mengatakan aku. Pergi sembahyang di masjid, tak seronok. Imam tu belah depa. Pergi kenduri kahwin pun tak seronok. Pasal apa? Tak dijemput. Memang tak seronok. Kenapa tak jemput? Engkau kan jiran dia, tak tahu. Kenduri aku panggil dia. Kenduri dia tak panggil aku. Apa dia nak aku? Buluh sangat ke? Padahal ada je kad jemputan tu. Dia tak baca. Sebelum kita sambung lagi ceramah ni tuan-tuan, kita lancarkan dahulu tabung pengimarahan masjid bagi komuniti Felda Rentam. Siapa yang nak kutip ni Haji Din? Ada? Tabung bergerak dah? Baik, untuk masjid tuan-tuan, saya beri sumbangan saya sebanyak RM1,000 untuk pengimarahan masjid Felda Rentam ni tuan-tuan. Mudah-mudahan kita sama-sama imarahkan dengan memberi sumbangan. Banyaklah aktiviti kita boleh buat dengan sumbangan ini.
Jadi saya bukan orang sini, saya bukan orang rentam, saya bukan orang teriang pun. Tak ada kena-mengena pun dengan tuan-tuan, melainkan kerana perkaitan silaturahmi sebagai seorang Islam. Jadi, tah bila pula saya nak datang, saya pun tak tahu. Baik saya bagi, walaupun tak banyak, mudah-mudahan sebagai semangat pada tuan-tuan yang menjadi orang tempatan, yang hasil sumbangan ini balik pada kita, yang pengimarahannya faedah balik pada anak cucu kita. Jadi saya harap petugas-petugas dapat menjalankan kerja mereka, dan tuan-tuan, kerja tuan-tuan adalah untuk memberikan sumbangan. Oh, awal kutip oh. Maksudnya barakallah. Terima kasih tuan-tuan. Jadi saya kira dia kata hancik tengok ada duit adalah tu ada tuan-tuan. Insya-Allah. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Jom. Nombor 2. Bagaimana nak jadi sejahtera di dunia? Elakkan persengketaan. Elakkan. Damaikan. Wa aslahu baina akhawaikum. Damaikan saudara-saudara kamu yang bergaduh, yang tak bercakap. Kerana apabila kita bergaduh, bila kita bercakap kasar, bila kita tidak berakhlak, bila kita menjadi orang yang selalu memutuskan silaturahim, maka masyarakat sudah mula tidak aman. Bukan kata kampung, keluarga pun. Kalau dalam keluarga, wujudnya kata-kata yang tidak baik, akhlak yang buruk, suka melaga-lagakan ahli keluarga, menantu dengan menantu, ipa dengan ipa, mertua dengan menantu, pun rumah tangga tadi tidak mendatangkan kesejahteraan. Jadi saya ajak pada diri saya dan saya ajak pada tuan-tuan, marilah kita bersatu hati. Apa punca kita bergaduh? Di Malaysia tak ada punca lain, puncanya politik. Tu ya punca bergaduh. Padahal pangkah ni bila tak tahu 5 tahun sekali. Pilah pangkah. Kamu nak ngundi siapa pun pilah ngundi. Tetapi dah habis tanggungjawab kamu, dah habis pangkah. Tanggungjawab kamu yang lain apa dia? Menyambung silaturahim. Tanggungjawab kita yang lain apa dia? Tolong menolong. Tanggungjawab yang lain apa dia? Bantu membantu. Tanggungjawab kita yang lain apa dia? Jangan putuskan silaturahim. Tanggungjawab kita yang lain apa dia? Menjaga masyarakat, menghidupkan masjid, menjaga orang perempuan, menjaga anak-anak kita. Itu kena lakukan secara bersama. Janganlah bergaduh 24 jam, tuan-tuan. Saya orang Ipoh. Saya tinggal di Ipoh. Pagi tadi saya ada program di Ceras. Malam ni dengan tuan-tuan. Besok malam saya datang balik. Saya pun tak tahu, tengok PA saya. Malam hari ni dekat Feda, rentam ni. Besok dekat Berai pula. Lah. Itu Haji Din tanya saya, Ustaz nak balik ke? Saya ada program di KL. Pagi besok ada di KL. Habis di KL, patah balik ke sini balik. Habis di sini malam besok, patah balik ke Ipoh. Saya bukan orang sini. Saya orang Ipoh. Saya cuma dijemput menyampaikan ceramah. Tetapi kalaulah isi ceramah saya membawa pergaduhan pada tuan-tuan, isi ceramah saya membawa perpecahan, membawa kebencian, saya adalah seorang penceramah yang tidak bertanggungjawab. Saya adalah penceramah yang jahat. Sepatutnya saya berceramah meninggalkan kesan berkasih sayang, memohon maaf dan memaafkan. Bukannya menggalakkan orang untuk boikot, memboikot. Bukan. Sudah-sudahlah kita menjadi ejen perpecahan. Yang kedua, kenapa yang kita bergaduh? Masalah khilafiah. Kunut. Dulu tak gaduh. Sekarang gaduh dah. Batal tak sentuh isteri. Sekarang tak batal lah. Bergaduh pula. Talqin. Selawat terawih.
Puasa 6. Boleh tak puasa 6 dulu ke qada dulu? Bergaduh masalah tu. Sapu muka lepas naya pun bergaduh. Nabi tak pernah satu muka. Ya. Dia baca sadaqallah pun bergaduh. La ilaha illallah, tuan-tuan. Jadi pening orang kita sekarang. Bila nak sejahtera, di masjid bergaduh, di surau bergaduh. Tengah-tengah dia baca telkin di kubur. Haram, bid'ah. Bergaduh di kubur pula. Nasib baik mayat tu tak bangkit. Hampa duk kira hampa je bergaduh. Ni aku mana ni? Sebab tu tuan-tuan, ambil i'tibar daripada soalan munkar nakir. Apa soalan dia? Salah satu soalan yang dia tanya dalam kubur, man ikhwanuka? Siapa saudara kamu? Malaikat tanya pada kita. Hei manusia, siapa saudara kamu di dunia? Jawab. Saudara saya ialah. Oke, terima kasih telah menyimak atau mendengarkan ceramah dari Ustadz Datuk Kazim Alias. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya, ilmu yang barakah, ilmu yang bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian saja dari kami. Manakala ada kesalahan dan kekurangan, kami sebagai manusia biasa tidak luput dari salah dan lupa. Mohon maaf yang tiada batasnya. Kami akhiri, ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.